Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam siri Kenal Untuk Cinta pada kali ini, kami menziarahi sebuah masjid yang diberi nama dengan Masjid Nur, juga diberi nama dengan Masjid Taubah, juga nama lainnya adalah Masjid Usbah, yang berada di kawasan Bani Jahjaba pada zaman ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang saya adalah Masjid Nur, yang mana merupakan tempat pernah dihadiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat di dalamnya bersama dengan para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Dan berada di hadapan masjid ini adalah sebuah perigi dinamakan sebagai Perigi Hujaim, yang merupakan juga tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum daripada airnya dan berwuduk daripadanya. Hadirlah ke sini, mudah-mudahan bertambah kenal dan cinta kita kepada Nabi, bahkan mengambil keberkatan pernah hadirnya junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembara menuju maghfirah syarikat pelancongan Yaskin.